Selamat pagi kawan-kawan. Di kebun kita tengok banyak sayur rebung ni musim dia ni. Kita ambil cari sayur-sayuran yang lain, paku ke nanti tengok. Kurang sebelum mantap kong pucuk rebung. Kalau bukan musim dia sah nak cari banyak. Yang kecil-kecil macam ni bagus. Tuh. Ini buluh biasa, ni bukan buluh betung. Ini ada 3, 4. Yang besar ini memang cun. Ambil dengan pucuk ni. Mantap. Rebung manyuh oleh pagi kan. Dong di. Oh, banyak rebung ini. Banyak guys, yang penuh tabuk ni. Dia rebung ni, penuh. Sekarang mau cari sayur paku lagi. Kita cari sayur paku ke ujung sana. Nanas sudah masak, boleh ambil. Masak kuning-kuning. Ni repak ni teman-teman, dia dipancit. Buah nanas ada 1 biji. Dah kuning, tapi ni tak kena cahaya, memang tidak manis lah. Nanas ni kalau kena cahaya matahari terik baru dia manis. Pisang kelin pun dah masak, mau tebang ni. Pisang dah masak guys. Ambil yang kelin. Pucuk mudah akan tumbuh balik. Jangan lupa pisang, ada nanas, ada pucuk rebung, ada paku. Walaupun kebun ni repak, ada juga hasil ya. Pisang ada dah lalu. Buat tandan dah lalu. Ini pisang kelin. Kalau orang Sarawak panggil pisang kelin.
akan pergi ke sungai. Kita nak cuci rebung kat sungai nanti. Air sungai cetek. Baguslah cuci kat sungai, bersihkan, buang dia punya miang tu. Ini hasil dari kebun. Tengok sungai ni cetek ni. Boleh pasang jaring. Ini pokok singkong, ada buah asam hutan. Ada si buah kan? Ini si buah. Tahun ni buah tak menyeli, mungkin ujung tahun ni lah. Yang itu bunga dia ada, asam bunga pun tak lekat. Pokok durian satu pokok saja, itu pun tidak banyak. Belum kira tupai lagi mengganggu. Mungkin ada besok pun Nak turun ke sungai guys, nak cuci rebung. Miang rebung ke sungai ni. Kita getar dengan miang. Sungai ni kalau menyelam bagus. Ada ikan baung, ikan pipi merah, ikan bantak, ikan buing dan siput. Unjam pun ada di sungai ini. Unjam yang kecil punya. Udang pun ada. Udang sungai Batu. Muka. Ulang. Lengkap ulang. Mata sendiri. Ada senang tengkahnya dia. Kita cuci rebung guys. Cun kita sungai. Cuci bersih-bersih. Baru bawa balik ke rumah, tak perlu cuci lagi. Tunggu rebus saja. Potong-potong rebus. Dah. Ada siput guys. Siput sungai. Kuyung. Ini size agak halus sikit lah. Dia punya rasa pun agak lain. Dia ikut air. Sebab air hulu sungai ni bagus. Ni banyak daun-daun macam ni. Dia rasa dia agak lain sikit lah. Siput ni. Itu hari kita cari dekat gunung sana tu. Itu baru
bagus dia punya rasa. Siput ni kalau masak campur ni mengam. Memang dia punya campuran rebus campur rebung bagai aur dengan tebing. Sekarang ni mungkin musim rebung banyak. Ada lagi yang lain tidak ambil. Ini keistimewaan kalau di kampung boleh cari sayur tautan. Kalau ke bandar ni beli ni berapa ni? Banyak tumpuk ni. RM5 berapa sikit? RM3. Macam ni orang jual pasar RM2, RM3, dua pucuk macam ni. Ini ada unjam guys. Kamu cari unjam. Macam ni dia. Senang dia cari dia tenggelam dalam pasir macam ni. Tengok ujung-ujung sini muncung je ni. Ini dia. Tengok. Lokan sungai saiz kecil. Ada jenis yang besar ni. Ini kecil. Tengok nampak dekat pasir, dekat tanah tu dia macam ni muncul. Itulah dia unjam. Lokan kan banyak ke sungai ni. Kalau rajin cari dia. Saiz dia kecil je. Ada masa nanti kita cari. Hari ini cari sayur ya. Ada masa nanti kita turun sungai cari ini. Lokan sungai. Biar dulu. Next time kita akan cari. Lokan. Dia tenggelam macam ni. Nampak dia punya muncung ya. Kita punya anjing ya, menjaga kita tepi sungai. Dah bagi makan tadi. Kesian dia seorang ya, teman dia dah mati. Oke teman-teman, terima kasih menonton Sengit Tabak Channel. Aktiviti kita kali ini cari rebung, cari paku, cuci dekat sungai. Sungai dah cetek, senang cuci, bersihkan dia punya miang. Berada di sungai ini, hijau. Kalau ada masa nak cari kuyung, cari lokan dekat sini. Kalau ada peralatan, malam ni mau selam ikan sungai ini. Coba selam malam. Tapi peralatan menyelam belum disediakan. Oke. Terima kasih menonton Sengit Tabak Channel. Jangan lupa subscribe. Support Sengit Tabak Channel. Aktiviti mencari sayur kampung, sayur hutan. Tepi kebun, suasana sejuk, angin di bawah pokok. Jumpa lagi di lain episode. Banyak kuyung ni guys. Lokan banyak. Boleh cari nanti. Dah masa cuti. Kita cari lagi ke sungai.
Dah panas, nak panas terik ni teman-teman. Oh, dah nak kemarau dah ni, tengok gaya hari ni. Yuk, tak balik. Hasil kita hari ni. Nah, aduh. Curbung, pisang, nanas, cupaku. Cuaca dan panas dah, musim panas nak tiba ni. Bulan Julai orang dah nak menanam padi dah. Belum menanam padi lah, nak menyediakan tapak semua tu, membakar kawasan. Saya pulai teman-teman. Cari tupai lagi, kita dah nampak tupai. Kalau cari pagi-pagi ya, sejuk. Kalau tengah hari macam ni, tupai pun kita mau kena panas. Dia mau berjemur, jarang tu tinggal dekat dahan-dahan. Sembunyi lah, panas macam ni. Awal pagi macam tupai pun. Pukul 7, 8 macam tu dia orang keluar cari makan. Kita nak mupuk pulai.